Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini 13 September 2024 Masehi bersamaan dengan sepatutnya 9 dah. 9 Rabiul Awal. Tapi sekarang ni sebab sudah melepasi waktu maghrib, sekarang ni pukul 9.50 malam. Jadi sudah masuk kepada 10 Rabiul Awal lah. Okey, seperti biasa. Video dari report untuk hari ini iaitu 13 September 2024 Masehi bersamaan dengan 9 dan 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk daily report kita pada hari ini, malam tadi ada terbit mana tak? Ada keluar tak malam ni? Tak keluar sebab ada keluar sekejap. Ada pukul yalah buat ingat keluar dalam pukul 9.20 di baki bersikap itu bersikap mak saya tu tukar tiup. Lepas tu keluar pergi kedai Fikri seperti biasalah. Minum malam, lepas tu balik pada pukul 11 lebih tu. Sampai rumah tu 11.30 lebih kurang. Okey, lepas tu bangun pagi tadi tepat pada pukul 6 pagi. Bangun tu terus mandi, terus pergi ke masjid untuk sembahyang subuh. Kena jadi masbuk. Pertama kali jadi masbuk hari ni. Sebelum sampai tu Tok Imam dah rokok. Naik rakaat kedua. Masuk rakaat kedua kan. Sambung rakaat ni lah, sambung rakaat lah. Lepas tu sujud tak ada sujud sejadah lah. Lepas tu seperti biasalah pagi Jumaat dia ada sarapan apa semua tu. Lepas tu saya pun biasa balik tu singgah. Kau klik rumah saya sekejap. Ambil sedikit bahagian lah untuk diberi sumbangan kepada anak rakam Facebook saya yang cedera itu. Musim durian kan, budak-budak telefon mai pisah, mai bagai nak belah durian. Aduh, tragik pula tu. Cucu duduk bedah. Lepas tu lupa saya tak review. Lupa nak review tadi dah video. Patut saya nak review sebelum saya pergi tu. Boleh bagi saya hantar tu. Jadi saya terus bergegah pergi bawa beg kertas ke apa, ambil beg kertas ke apa semua tu untuk isi bagai-bagai dia tu lah, buah tangan untuk dia lah nak melawat untuk lawatan tu, untuk ziarah. Lepas tu saya pun terus pergi ke kedai masyarakat tu beli bagai-bagai tu, snack ke apa semua, tofu dengan apa dah, tofu dengan delio apa, snack delio pasti macam biasa lah. Lepas tu saya pergi ke lepas beli tu, betulan memang sudah dimaklum start pukul 8 gotong royong bersih kawasan masjid dari kawasan kubur tak jadi, rasa tak ada ahli dia tak terbit, jadi tak keluar, tidak ada mana ada musyarakah lain. Jadi saya pun lepas siap beli barang tu, saya packing terus hantar lah, tak ada nak review, tak ada nak buat video review lah tadi, terus hantar kepada tuan punya diri tu, ziarah dia tu okey dah, dah membaik dah lah luka dia tu. Lepas tu saya pun lepas tu terus pergi ke masjid lah, buat gotong royong tu, menghadiri gotong royong. Lepas tu tidur sekejap lah sana mak kak saya, relax sekejap, bangun pukul 12, bangun mandi semakan nasi sikit. Lepas tu terus pergi ke 12.30 tu, terus 12.40 terus dari 12.40 tu terus pergi ke masjid terus sembahyang pada Jumaat. Lepas tu Jumaat ada majlis Maulid Rasul di masjid pun buat selawat juga di rumah nama apa ni, Zahri Kering pun ada juga majlis juga sembahyang hajat dan juga
selawat-selawat Maulid Rasul, ada makan laksa. Saya pun balik, tak terus balik ke rumah lah. Ni bawa balik ke rumah ni. Pukul saat ni dah ada pukul 9.40 saat ni balik ke rumah ni. Ke rumah ni makan rumah saya. Belakang rumah saya. Maknanya tak balik tu balik daripada masjid daripada rumah Zahari tu. Saya itulah balik ke rumah kedua saya lah. Makan saya tu saya tidur sekejap. Lama tak sekejap juga, lama juga. Bangun dari pukul 5 suku. Bangun 5 suku tu bangun semaya asar. Kemudian orang pusing nak pergi cari kedah. Banyak kedah tutup. Pergi kat kedai bakso tu ya. Kedai jual bakso sekala kan di sebelah ayah bunuh tu di Jerebung tu. Situ soto kedai makan kulit ayam crispy tu. Ayam celik tepung tu. Kulit ayam celik tepung tu. Minum-minum. Duk buah sambil-sambil buah dengan Pak Wi apa tu. Lepas tu saya pun balik sudah molek maghrib ya. Sehingga sembahyang maghrib di masjid tadi. Masjid sama lah, masjid pada buah tu. Sehingga masjid pada buah tu, lepas tu sehingga masjid pada buah tu, saya pergi ke lepas sudah sembahyang maghrib itu saya balik semula ke rumah Kak Alun saya. Lepas tu saya ada order 3 pula barang tu di Shopee. Setelah sekian lama baru berasa nak order barang. Tak banyak, ada 3 barang ya. Tapi boleh kira lah harga dia dalam 107 riyal, 3%. 3 barang. Kedai Senami gapo tak ingat dah. Nama tu lah. Hashira dalam apa? Demon Slayer. Lepas tu God tu lagi ke apa? Pedal dia dengan juga baju dia ni kimono dia sikit dia. Lepas tu untuk hadiah birthday sepupu pada budak kata cedera tadi. Cucu Pak Ada Kori kok. Pada bila dia birthday dia 1 Oktober tak? 1 Oktober. So, itu. Kok salah gitu tak ingat dah. Tapi dia sambut sekali biasanya dua tu. Terus nama apa? Ni Khalif. Khalif dengan Khaira biasanya sambut sekali. Sebab dia sama tua. Lepas tu tarikh lahir dia antara itulah 29 Oktober dan juga 29 September dan juga 1 Oktober. Cuma saya tukar masa. Lepas tu Khaira tu saya sediakan hadiah biasa lah. Hadiah special sikit. Ni hadiah special sikit pasal dia demand kan. Lepas tu saya pun pergi lepas saya dah tu saya terus balik ke sini lah. Okay, sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk 13 September 2024 Masehi bersama dengan 9 dan juga 10 Rabiul Awal 1445. Terus lepas saya buat order tu saya terus balik lah. Ada 9.40 saat ni. Lepas tu pada 9.50 saat ni saya terus buat video ni. Okay, sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.